Berbekalkan tumbler aku yang warna coklat. Dengan handphone aku hari ni aku dekat untuk followers aku yang siapa yang pengikut setia aku daripada awal tu. Korang tahulah aku kat mana sekarang kan. So aku sekarang ni aku dekat Bukit Jutong Eco Community Park. Ada kura-kura. So korang cakap kat sini ada banyak tempat yang aku tak explore. Bang, haiwan ni tak ada. Bang, haiwan tu tak ada. Okay, kali ni aku tunjuk kat korang semua satu. Makan mau tak sih? Makan. Makan. Weh, banyak weh angsa. Angsa-angsa kelibat semua ni ada ni. View sini cantik. Ada siapa ni? Pelik-pelik tempat ni. Jom kita share dapat dalam. Cikgu. Tak. Cikgu. Bek. Cikgu. Gelinya kau nak pakai tangan. Pakai tangan. Aduh, sakit lah. Muka dah burung. Weh, ni ayam laga weh. Chill. Tupang lalu bro. Cantiknya burung merak. Weh, kau nak makanan ke? Sabarlah. Kau nak bagi makan ni. Kau ni nak lalu boleh? Dah. One person one. Okay? Ini burung apa ni? Burung betina ke apa ni? Cikgu kau. Ui, besarnya kau. Kau lambai ke? Halo. Wih, gelinya aku tengok dia. Kau nak carrot ke? Aku bagi kau 1 carrot dah lah. Kau ni menyeramkan lah. Aku ada carrot ni. Kau ambil lah carrot ni kat sini. Wih, aku takut dia patuk aku weh. Wih, kau telan macam tu je. Gilanya kau ni. Kau dah gila ke? Lalu ni, kau janganlah kacau aku weh. Dia kangaroo lah. Korang nak tak? Aku nak bagi kau carrot ni. Weh, Assalamualaikum. Nak carrot tak? Yeah, good boy. Bang, kambing sekor apa? Sekor berapa jual? Tak ada jual lah. Tak ada jual? Nak kambing pun ada. Tengok ni. Oh, ini. Macam omel anjing semuanya. Kalau aku nampak angsa ni besar dan situ pepin, ni kecil pula. Aku takut dengan kau. Nak tak? Kau nak tak? Nak ke tak benda ni? Pegang sikit. Nice tu kalau pergi tempat-tempat sini. Nampak? Tempat sini nyaman, aman. Makan guys. Siapakah Perdana Menteri yang kelima? Betul. Makan. Ada semua betul. Okey. 1 tambah 1 apa? Betul. Korang itik ke korang ayam? Betul. Oh, makan. Semua yang kat sana datang. Aku panggil dia tak nak datang. Ambil kalian di sana. Laju dia kejar macam ni tu. Jom. Panas weh. Biasa kat kampung angsa kejar orang. Ni aku kejar angsa. Kau tengok ayam. Oh, kau buat geng. Okey, aku tak kacau bro. Boleh lari berkepak tu bang. Yang serabut sangat ayam tu tak bersikat rambut ni tu. Hoi, kau tak reti sikat rambut ke? Ya